Oi, panasnya teriknya apa? Terik semacam ni lah panasnya. Apa yang kau bising-bising sangat ni? Panas? Oh, betul lah. Malaysia ni makin panas. Tengok terik benar matahari. Memanglah, Malaysia memang dah panas. Apa yang kau harapkan Malaysia ni? Sejuk ke masa salji? Ada salji apa semua? Memanglah, aku kalau boleh harap Malaysia ni turun salji. Dari dulu aku cakap, Malaysia akan turun salji. Susah juga sebenarnya kalau salji ni turun kat Malaysia. Dan kesejukan ni dia boleh membunuh, tahu tak? Betul lah, salji ni sejuk. Tapi bunuh? Ya, dalam kesejukan yang tertentu, manusia ni dia tak tahan dengan sejuk, dia boleh mati tau. Oh, ya tak ya juga sejuk ni boleh mati ya. Betul, contohnya dekat Gaza. Dekat Gaza, kan negara perang. Bila negara perang, bila habis perang sekalipun, mereka berhadapan dengan kesusahan dan cuaca yang sejuk. Kita kena bagi diorang selimut dan makanan-makanan panas untuk diorang survive. Sebab kesejukan ni boleh buat diorang mati. Betul lah cakap kau. Kita ni panas sikit ni macam ni pun dah bising-bising. Diorang lagi lah sejuk macam tu. Jom lah, jom kita tolong diorang.